Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat telur dadah masak lemak cili api. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, saya nak tunjuk bahan kisar kita iaitu kita kisar bawang merah, bawang putih, lepas tu kita ada juga kunyit hidup dan juga cili padi ataupun cili api pun orang panggil deh. Ikut kita lah nak pedas mana pun. Masukkan air dan kisar sampai dia hacur. Lepas tu saya nak tunjuk kita nak goreng telur dadah. Kita nak goreng telur dadah macam yang biasa kita buat tu lah. Tapi hari ni saya guna dalam 5 biji telur dadah. Sebab kita nak masuk ke dalam gulai kita ni. Jadi kita buat lebih lah. Lepas tu kita kacau macam biasa. Tak perlu nak tambah garam, bawang semua dalam telur ni. Hanya kata telur kosong je. Lepas tu kita kacau bagi dia sebati lah. Macam kita nak goreng telur dadah gitu lah. Kalau nak dia gebu, awak kena kacau sampai dia betul-betul berbuih. Telur kita ni deh. Lepas tu kita panaskan minyak ni secukupnya untuk kita goreng telur. Ni kita goreng telur. Biar minyak tu bagi betul-betul panas deh. Macam saya ni dia panas dah. Tapi dia tak berapa panas lagi. Kalau boleh minyak tu dia kena betul-betul panas. Bila kita masuk ke telur tu. Orang kata telur tu terus dia macam nampak berbuih. Tu telur kita akan jadi gebu. Mudah je tips untuk goreng telur dadah ni untuk bagi dia gebu. Minyak tu kena banyak, minyak tu kena betul-betul panas. Lebih kurang gitu je. Lepas tu kita goreng kena betul-betul masuk, betul-betul garing. Maksud dia betul-betul garing lah untuk kita masuk ke dalam kita nak buat gulai ni. Nak buat masak lemak ni kena buat betul-betul garing deh. Barulah orang kata dia sedap kalau kita letak dalam gulai pun. Ni kita letak ke tepi dulu. Angkat letak ke tepi. Ni kita nak masukkan bahan yang kita kisar tadi. Kalau ada minyak sikit-sikit tu tak apa. Tak perlu nak buai pun. Terus masukkan bahan yang kita kisar tadi. Lepas tu kita akan masukkan juga serai. Serai dalam 2 batai kita akan masukkan deh. Serai ni lah orang kata pelengkap dia, penyedap dia. Dia wangi serai tu. Dia orang kata baru jadi lemak cili api. Sebab dia kita masuk ke serai. Serai tak perlu nak kisar sekali dengan bahan kisar tadi. Awak hanya ketuk-ketuk bagi dia hacur je. Lepas tu kita masak sampai dia betul-betul mendidih. Bagi hilang maung bawang lada tu. Barulah kita masuk ke santan. Hari ni saya guna santan kotak lah. Santan kara deh. Kita masuk ke santan kara ni 1 kotak dalam 200 ml tu. Lepas tu kita kena tambah ke air lah sebab kita guna santan kotak. Lepas tu masuk ke juga asam keping. Lepas tu kita kacau, kita tengok kepekat teh kuah ni. Kalau macam nampak masih pekat lagi, kena tambah air deh. Sebabnya bila gulai ni ataupun masak ke kita ni masa dia panas memang kita nampak kelihatan dia cair. Tapi bila dia dah sejuk, dia akan jadi pekat. Jadi kalau nak sedap jangan buat terlalu pekat sangat masak lemak cili api ni. Sebabnya dia akan rasa muk. Dia nak light-light je. Tidak pekat, tidak cair. Sebab kita nak buat masuk telur yang kita goreng tadi, dia akan jadi pekat kuah. Jadi kena pandai je air tu deh. Ni kita kena selalu kacau lah sebabnya santan ni bila kita biarkan dia tanpa kita kacau, dia akan berketul. Dia akan berketul yang terpecah minyak. Bila kita nak makan dia tidak sedap lah. Sebab tu kita kena selalu kacau deh. Ni kita tambah ke garam, tambah ke gula, tambah ke ajinomoto. Kalau macam tak sel letak gula, tak payah letak. Jangan letak gula deh. Tapi kalau nak letak sedikit sahaja. Dalam 1 sudu teh gitu je. Lepas tu saya akan terus kacau. Api tu guna api perlahan. Saya suka kalau masak gulai ni biar lama sikit. Supayanya gulai kita tu dia susah nak basi. Lepas tu dia lagi sedap. Dia keluar rasa dia bila kita masak. Dia lama deh. Tu orang kata tip untuk masak kayak kita ni jadi sedap. Tidak perlu banyak bahan apa pun. Cuma cara teknik masak tu. Biar teknik masak tu biar kata biar pandai. Ni telur yang kita goreng tadi, kita potong-potong lah nak besar mana, nak kecil mana deh. Lepas tu kita masuk ke dalam kuah santan kita ni, ia dah mendidih ni. Telur dadah masak lemak cili api ni, dia kata dulu dia memang viral lah. Menu ni memang viral deh. Biasa kalau kita masak masak lemak ni, kita guna telur yang kita rebus. Tapi ni telur dadah, telur yang kita goreng. Untuk kita masak lemak. Lepas tu akhir sekali kalau nak nampak menarik bolehlah letak cili padi ataupun ada buah tomato boleh tambah ke deh. Untuk nampak kelihatan menarik. Kalau tak letak pun tak ada apa, tak ada masalah.
Ni kita kacau lagi bagi dia betul-betul masak lah. Awak nampak tak, walaupun kita letak telur tapi kuah dia tu tetap banyak. Sebabnya kita buat dia tidak terlalu pekat sangat. Biasa kalau telur ni dia akan meresap kuah dia. Tapi awak boleh tengok tetap ada kuah lagi. Tetap berkuah lah. Tidak kata kering kuah dia tu dok walaupun kita guna telur. Ni telur dadah masak lemak cili api kita sudah pun masak. Jadi bolehlah kita angkat dah. Lepas tu masak lemak cili api ni orang kata dia sangat mudah, sangat sedap. Bila kita makan kita rasa ketagih. Tapi kalau buat telur ni bagi saya lah, dia ada rasa sedikit muak daripada kita buat air ataupun ikan. Kalau bagi saya telur ni rasa sedikit muak. Tapi kalau sekali-sekala makan boleh cuba buat. Kalau anak-anak saya ni masak lemak cili api, air ke ikan ke, memang favourite sangat-sangat. Tambah saya sendiri pun gitu juga deh. Asal lemak cili api je, memang makan tu confirm nambah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.